Baru aku tahu dugaan jadi seorang bapa ni. Semenjak Alisa ni 4 tahun, dia first time sekolah tahun ni, macam-macam dugaan yang aku hadapi. Antara dugaannya, kau tengok tu, nampak tak KCC tu dengan rumah ni, cikgu bagi projek kat anak aku, tapi bapa yang kena buat tau. Nak senang nak buat KCC pakai straw ni. Buat rumah ni siap ada lampu tau kat dalam dia. Betapa futuristiknya nampak. Tekan sini ada lampu, siap ada kipas tau. Kalau kau tengok betul-betul. Yang peliknya, cikgu bagi projek, kenapa bapa yang kena buat? Anak boleh tolong apa je kalau buat projek macam ni gambar-gambar ni. Lepas tu, hujung tahun ni, cikgu suruh buat wow pula, projek wow. Bapa dah kena buat. Bila aku dah malas, aku order. Dalam description besar sampai-sampai besar ni. Ini wow apa ni? Ini bukan wow bulan. Ni wow bintang. Hei, baru aku tahu dugaan jadi seorang bapa ni. Itu belum lagi event-event yang melibatkan pakaian. Event merdeka lah, kena pakai baju merdeka lah. Nasib baik jenis macam tu ada jual je, senang boleh beli. Lepas tu hujung tahun ni ada satu lagi event, kena pakai pakaian animasi. Macam kartun-kartun, kalau perempuan princess lah. Nasib baik baju tu ada jual kat link bawah tu. Senang beli, anak terus pakai. Anak aku pun happy. Kalau menang, menang lah. Kalau tak menang, tak menang lah. Kita bukan nak menang pun sebenarnya, nak bagi anak ni seronok je. Betul tak Alisa? Alisa seronok tak? Nak beli, tekan link bawah tu. Badi.